PAS membuktikan mereka bersungguh-sungguh memimpin rakyat Kelantan menuju keberkatan dalam hidup mereka. Dan bukan mudah bagi UMNO BN untuk mencuri hati rakyat Kelantan yang telah sekian lama terpaut dengan keindahan pelaksanaan pemerintahan Islam yang diamalkan PAS sejak 18 tahun lalu. Sebaliknya, rata-rata rakyat yang ditemui ternyata risau jika UMNO BN mengambil alih pemerintahan negeri Serambi Mekah itu. Apakah nasib nilai-nilai Islam yang dibawa PAS selama ini? Adakah Kelantan bakal seperti Kuala Lumpur menjadi syurga dunia kepada mereka yang tiada nilai agama di bawah pimpinan kerajaan Hadari? Kita ikuti apa komen mereka dalam Apa Kata Orang Kelantan siri kelima kali ini. Ado seko anak tupa atah jula mokten kudu eko peluk lapa jala jali make jala jali make ado seko anak tupa atah jula mokten kudu eko peluk lapa jala jali make. Saya sokong sebab yang memerintah tu mengikut sebagaimana yang dia cerita, sebagaimana yang dia tajukkan. Macam pemerintahan PAS dia membawakan Islam berpandukan Quran hadis. Walaupun mana-mana parti kalau mengikut Quran hadis, masyarakat atau rakyat akan sokong belaka. Tapi tak macam pembawakan Tuan Guru ni Aziz ni, dia nyata dengan apa yang dikatakan, kota atau apa yang dikatakan. Sekiranya kalah mengundi untuk penggal yang ke-12 ni, saya rasa oleh kerana pembangunan sedang membangun di Kelantan, maka akan banyaklah tema hiburan-hiburan di Kelantan akan terbuka balik, seperti Kelab Malang. Memang dalam masa satu penggal 4 tahun tu dia masih tahan lagi, tapi takutnya terlanjur lebih pada 8 tahun akan gejala-gejala tempat-tempat macam maksiat, tempat karaoke, tempat Kelab Malang secara berlesing akan kembali balik. Memang tu guru Kelantan mesti boleh dia tak lagi. Kalau dia duk kata nak sapu kan, memanglah boleh, tak kena sapu semua. Memanglah ibu dia kita tak say lah tak juga tak. Memang nak sepuluh macam ni juga tak. Memang masih risau pasal itulah kalau nak ambil. Dia nak berubah dah, tak ubah Kelantan dah. Kalau dia boleh kerja mesti ada lah belakang tu. Hiburan macam-macam lah tak. Kita kalau boleh nak sepas dia. Memang saya sokong pemerintahan Tok Guru kerana dia adalah melambangkan lunas-lunas Islam, dan dia banyak menghapuskan segala benda-benda yang mungkar di negeri Kelantan. Saya rasa dia akan balik tempat yang sebelum pada pemerintahan PAS dulu ambil. Walaupun benda tu dia akan berjalan secara perlahan-lahan, tetapi lama-kelamaan dia akan balik tempat yang asal balik lah. Kalau boleh nak tegur lagi lah. Tapi saya juga takut ibu rega apa ada, okey? Sokong, mana boleh tak sokong. 18 tahun lah dia itu kan. Jadi tak ada masalah lah. Dia payah macam orang-orang tu keluar kaki lima kapal ko. Payah lah saya makan macam moci-moci. Sini apa tak boleh lah. Memang dulu lagi yang tak boleh je. Sebelum faham ni kan mana? Sebelum faham ni memang tak boleh nak jual lah. Ada ni. Tidak. Orang jual gini saja. Maknanya macam-macam lah. BN tak bagi ke lah ke mana? Memang tak bagi lah. Dia kata tak molek lah aku ni. Macam Pah ni dia tak apa, dia nak bela rakyat gitu lah. Pengurus tu siapa sebab dia apa ni, ikut agama lah, molek lah nak kekalkan apa ni pemerintah PAS itu. Kalau katakan UMNO boleh ambil kereta lepas ni kan, saya rasa lagu mana kereta lepas ni, jadi kucak kacir, jadi sosial, jadi banyak lah gitu.
Jadi kau ni kau banyak kau ni keruntuhan akhlak kau apa? Ada seko anak tupa atas jula mokten